Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so untuk games Golden Merge ni, Nisa dah cuba untuk withdraw itu and memang dah berjaya untuk masuk ke dalam Nisa punya account. Cumanya untuk games ni, macam biasa juga, macam games ataupun apps yang, beberapa apps yang Nisa dah pernah tunjuk sebelum ni, dia ada dua withdrawal method, which is yang pertama adalah duit hijau dan juga diamond. So, untuk duit hijau, kita tekan kat situ. Okay, korang boleh nampak. Untuk duit hijau ni, dia ada limit lah. Which is, kita boleh withdraw daripada 100 sehinggalah RM300. So, macam dekat sini. Okay, kita tengok your withdrawal ratio is 0.1. So, tekan kat sini. Korang boleh nampak, lagi tinggi level kita, lagi tinggilah exchange rate kita. Maksudnya, berapa amount dekat sini akan sama dengan amount dekat sini. Berapa persen. So, macam tu lah. And next adalah dekat diamond. So, kita pergi dekat diamond. Okay, korang boleh nampak dekat sini. Untuk diamond, kita tak ada limit tau nak withdraw macam mana. Cumanya minimum withdrawal adalah RM1.50. Tapi dia ada 0.2% dan juga 20 sen fee dia. So apa yang kita dapat dekat sini takkan samalah dengan amount yang kita dapat dekat Touch 'n Go sebab dia ada charge untuk fee lah. Jom kita tengok dekat atas ni. Ni adalah record Nisa punya transaction. Tapi korang jangan pelik kalau yang Nisa tunjuk dekat screen ni dia berbeza. Sebab dekat games ni dia ada charges fee. Okay. So untuk cara main dia, ni Nisa just tunjukkan sikit je lah. Sebab Nisa dah buat video tutorial yang pertama. So kalau kata korang nak tengok macam mana daripada awal, korang boleh klik je link yang Nisa dah letakkan dekat description box di bawah ni. So macam mana? Korang just merge sahaja mengikut warna. And andai kata dah tak ada dah mana yang korang nak match, korang tekan je button deal ni. So dia memang akan adalah beberapa iklan-iklan. Cuma tak adalah panjang pun. Korang boleh nampak kat sini. Just boleh skip macam tu. Apa yang susah adalah kita nak kena fikir macam mana cara untuk nak merge kan. Contoh macam ni lah. So kita tekan kat situ. Okay, masukkan kat sini. Lepas tu korang tekan je. Bila dia dah complete macam yang colour hijau 42 tu, kita tekan je button merge. Lepas tu korang ambil 43 ni, campurkan dia. So, bila dah tak ada tu, kita tekan button deal. So, button deal ni nanti korang fikirlah macam mana nak sambung-sambungkan dia. Apa semualah. Okay, so kita masukkan ini, masukkan kat sini. Lepas tu tekan button merge. Button merge pula, kita tekan je. Kejap, ni nak pindah yang mana? Okay, nak pindah sini. So, pindah sini. Dan lepas tu tekan merge lagi. So, dah dapat 45. Nanti kita kena fikirlah macam mana caranya untuk nak pindah-pindahkan segala-gala yang ada kat sini lah. Kat sini ke. Nanti tengoklah macam mana untuk kita berpindah-pindah.
Okay. So, tak apa. Ni nanti Nisa completekan. Cumanya Nisa nak tunjukkan dekat korang lah cara untuk macam mana kita nak dapatkan points dan juga macam mana untuk nak withdraw. And games ni memang terbukti legit membayar. So, korang boleh cuba. Okay. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. Okay. I'll see you guys in the next one. Bye.